Jom baca bersama. Nikmati saat ini. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan? Boleh? Okay, sempena jom baca bersama 25. Saya ada 2 soalan tau ah. Okay, pertama, adakah anda suka membaca buku? Ya, saya suka membaca buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Sempena jom baca bersama 2025. Boleh. Okay, soalan pertama, adakah anda suka membaca? Saya suka membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sempena jom baca bersama 2025. Okay, saya ada soalan nak tanya. Boleh? Boleh. Okay, soalan pertama, adakah anda suka membaca? Suka. Suka. Okay. Assalamualaikum. Assalam. Okay, boleh saya tanya soalan? Ya boleh. Okay, sempena jom baca bersama 2025. Ya baik. Okay, saya nak tanya, adakah anda suka membaca? Ya, saya sangat suka membaca. Sebenarnya membaca ni merupakan hobi saya. Dan bagi saya membaca ni dapat menambahkan ilmu saya. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya soalan boleh? Boleh? Okay, sempena jom baca bersama 2025, saya ada 2 soalan lah. Soalan yang pertama, adakah anda suka membaca? Ya, saya suka membaca. Buku apa yang sedang baca? Sekarang ni saya sedang membaca buku Islamic Finance, Issues in Suku and Proposal for Reform. Okay, soalan kedua, buku apa yang awak baca? Buku saya baca Malaysia Gemilang, Nakali dan Akali. Okay, soalan kedua, buku apa yang anda tengah baca? Only 100 Calories. Okay, boleh saya tahu buku apa yang awak baca? Saya membaca buku Berani Kerana Allah. Buku ini menceritakan tentang perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam menghadapi peperangan. Okay, soalan kedua, buku apa yang anda baca? Buku apa saya baca? Buku Crisis, Communication and Strategies, second edition. Okay, boleh semua tunjukkan buku dekat sini dah. Jom baca bersama. Nikmati saat ini. Okay, boleh tunjukkan kamera tak semua buku? Okay, nikmati saat ini. Okay, nikmati Saat ini. Jom nikmati saat ini. Sematkan budaya membaca di awal usia. Jom baca 10 minit at PRB. Sama-sama kita nikmati saat ini.